tahun 2026. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Sanggar Pertiwi akan mempersembahkan sebuah teater bertajuk Mesin Masa Merdeka. Babak 1. Hadirin sekalian, selamat datang ke persembahan Gimik Bulan Merdeka. Kisah kita bermula di sebuah sekolah pada zaman moden. Seorang guru sains yang kreatif, Cikgu Ikmal, telah membawa satu kejutan besar untuk anak-anak muridnya. Apakah kejutan itu? Mari kita saksikan. Baik murid-murid, hari ini kita ada satu aktiviti khas sempena Bulan Merdeka. Cikgu, kalau aktiviti khas ada hadiah tak? Mestilah ada. Hadiah apa? Ilmu pengetahuan. Lah, cikgu, boleh tukar dengan duit? Jangan risau, hari ini cikgu telah mencipta sebuah alat yang sangat canggih. Apa benda tu, cikgu? Ini ialah mesin masa merdeka. Wow! Cikgu, betul ke boleh pergi masa yang lalu? Sudah tentu. Kalau pergi masa depan, boleh? Boleh? Saya nak pergi masa keputusan pemeriksaan keluar. Kenapa pula? Nak tengok saya lulus ke tidak? Babak 2. Satu ciptaan luar biasa telah mengubah suasana kelas. Tanpa berfikir panjang, Cikgu Ikmal dan murid-muridnya memulakan pengebaraan kertas masa. Namun, dengan bunyi letupan dan asap yang tebal, adakah mereka tiba di destinasi yang betul? Baik, semua bersedia? Kita akan kembali ke zaman sebelum merdeka. Cikgu, mesin tu macam nak meletup lah. Tak apa, itu normal. Ikut. Betul ke cikgu? Tak, cepat tukar warna merah. Yang merah ni? Ya, cepat. Siapa kamu semua ni? Pakaian pelik semacam. Datang dari mana? Orang Bawang Batu. Dan batu apa nak? Ini tanah Melayu. Tahun 1940-an. Nama saya Fazli. Wah, maknanya di sini berjaya lah. Kita ada di zaman sebelum kemerdekaan. Babak 3. Rupa-rupanya mereka terdampar di tanah Melayu pada era 1940-an. Di sinilah mereka bertemu dengan seorang pemuda yang gigih bernama Fazli. Di zaman yang serba kekuatan ini, mampukah anak-anak muda kita bertahan tanpa teknologi?
Kami tak perlukan semua itu. Kami hidup dengan semangat dan cita-cita. Saya dan rakan sedang berjuang untuk menuntut kemerdekaan demi tanah air. Saya hidup tanpa wifi pun dah rasa macam perjuangan yang berat, bang. Fazli, boleh ceritakan bagaimana orang dahulu berjuang untuk kemerdekaan? Mereka bersatu, mereka berani, mereka sanggup berkorban demi tanah air. Maksudnya, kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukan datang dengan mudah. Betul, ia datang dengan keringat dan air mata. Babak 4. Perjuangan Fazli dan rakan-rakan yang sangat berhati untuk membangun dasar pemula itu. Cikgu Ikhlas memutuskan untuk membawa Fazli merentas masa ke hadapan, melompat ke detik balik ramah utara kita. Sekarang kita pergi ke tahun 1957. Jom Fazli ikut kami. Ogos 1957, hari yang penuh bersejarah. Rakyat berkumpul untuk menyaksikan lahirnya sebuah negara yang merdeka. Oh, inilah saat yang dinanti-nantikan. Merdeka! 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 Siapa tu cikgu? Kalau kamu nak tahu, itulah Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri kita yang pertama. Babat 5. Detik 31 Ogos 1957 pasti menjadi kenangan terindah. Namun, masa siang mencemburui mereka. Sudah tiba masanya untuk rombongan ini meninggalkan Fazli di samanya dan kembali pulang ke realiti masa kini. Masa kita dah tamat, kita perlu tinggalkan Abang Fazli di zamannya dan kembali ke tahun 2026. Cikgu, boleh tak kita balik? Boleh tak kita duduk sini lama sikit? Kenapa pula? Saya tertinggal kerja sekolah. Mana tahu Abang Fazli boleh tolong buat, kan? Belajar rajin-rajin, itu tanggungjawab kamu, tak boleh tiru. Aduh. Babak 6. Mereka tiba di zaman moden dengan selamat. Pengalaman mereka semasa itu benar-benar membuka mata anak-anak bangsa ini. Mereka sedar kemerdekaan bukanlah satu anugerah percuma, tetapi satu amanah besar yang mesti dijaga. Sekarang, kita sudah kembali ke zaman kita. Tetapi kita belajar sesuatu yang sangat berharga. Kemerdekaan
kebangsaan bukan sekadar cuti. Dan bukan sekadar pasang bendera. Dan bukan sekadar pakai baju merah, kuning dan biru. Kita mungkin tidak perlu berjuang dengan senjata. Tetapi kita boleh berjuang dengan ilmu. Dengan disiplin. Dengan perpaduan. Dan dengan semangat ciptakan Malaysia. Kami anak Malaysia. Kami bangga menjadi rakyat Malaysia. Malaysia milik kita bersama. Kita satu yang dapat. Hey, hari kemenangan kami. Hey, bersatu kita bersama. Dalam semangat untuk negara. Di sini ada masalah. Masalah apa ni Cikgu Ismail? Kita dah balik ke? Ya, itu dia penampilan khas kita pada hari ini, Tuan Guru Besar. Lama kita tidak bertemu. Pakcik ni siapa? Macam kenal je. Kamu masih tidak berubah. Terutama yang suruh saya buat kerja sekolahnya dahulu. Tunggu sekejap. Abang Fazli? Itu dulu. Sekarang orang panggil saya Tuan Fazli. Hari ini saya gunakan misi masa ini untuk datang ke zaman kamu. Saya nak ucapkan terima kasih kepada kamu kerana memberi semangat kepada saya untuk membangunkan negara Malaysia ini. Pesanan saya, jagalah negara kita baik-baik.